Sensor pertama yang kami gunakan ialah rain detector. Sensor ini akan mengesan titisan hujan pada permukaannya. Apabila hujan turun, sistem akan menghantar isyarat kepada Arduino dan buzzer akan berbunyi sebagai amaran. Ini membantu pengguna menutup tingkap atau menyelamatkan pakaian di luar sebelum basah. Sensor ini juga boleh digunakan untuk mengawal sistem pengumpulan air hujan selaras dengan 6 paun sudan air bersih dan sanitasi. Sensor kedua ialah motion detector atau pengesan pergerakan. Ia berfungsi apabila seseorang atau sesuatu bergerak berhampiran rumah. Jika dikesan, buzzer akan berbunyi sebagai tanda amaran keselamatan. Sistem ini membantu mengelakkan pencerobohan atau situasi berisiko. Projek ini menyokong 11 paun sudan bandar dan komuniti yang mampan kerana ia meningkatkan keselamatan kediaman dan menjadikan rumah lebih pintar serta mesra pengguna. Sejahtera, kami dari kumpulan Smart Sister 5 ingin membentangkan tentang projek inovasi kami, sebuah rumah yang bertajuk Smart House with Rain and Motion Detector System. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Kisha sebagai ketua, serta Alia, Hanan Ainun dan Aina. Projek kami menggunakan Arduino, iaitu alat kawalan yang boleh dihubungi dengan pelbagai sensor. Objektif kami ialah untuk membantu menjimatkan sumber air, meningkatkan keselamatan dan menyokong maklumat pembangunan mampan (SDG). Sensor pertama yang kami gunakan ialah rain detector. Apabila hujan turun, sensor akan mengesan titisan air hujan dan menghantar isyarat kepada Arduino. Buzzer pula akan berbunyi sebagai amaran supaya pengguna dapat menutup tingkap dan menyelamatkan pakaian di luar. Projek ini menyokong SDG 6, air bersih dan sanitasi kerana ia menggalakkan penggunaan air hujan secara bijak. Sensor kedua ialah motion detector yang mengesan pergerakan berhampiran rumah. Jika dikesan, buzzer akan berbunyi sebagai amaran keselamatan. Ini membantu mencegah pencerobohan atau risiko di rumah. Projek ini menyokong SDG 11, bandar dan komuniti mampan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua-dua sensor disambungkan kepada papan Arduino Uno. Arduino berfungsi seperti otak sistem, menerima isyarat dan mengaktifkan buzzer apabila perlu. Kelebihannya ialah murah, mudah diprogram dan boleh dikembangkan untuk fungsi lain seperti lampu automatik dan sistem penggerak. Ini selaras dengan SDG 9, inovasi dan infrastruktur pintar. Melalui sistem ini, kami ingin mendidik masyarakat tentang penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Rain detector mampu menjimatkan air, manakala motion detector dapat meningkatkan keselamatan. Projek ini bukan sahaja berasaskan sains, tetapi juga dapat menanam nilai tanggungjawab terhadap alam sekitar dan keselamatan. Sebagai rumusan, projek kami membuktikan bahawa teknologi mudah seperti Arduino dapat membawa perubahan besar kepada kehidupan yang lebih selamat dan lestari. Kami berharap inovasi ini dapat memberikan inspirasi kepada semua untuk menggabungkan teknologi dan kesedaran SDG dalam kehidupan seharian. Kami Smart Sister 5, rumah kami hijau, selamat dan mesra alam. Semoga Rainova jadi inspirasi untuk semua. Guna teknologi untuk kebaikan bumi. Jumpa lagi dan terus berinovasi. Sekian, terima kasih.